Tuan, kita nak tengok kereta sekarang ni yang ada kereta Proton ni. Proton S70 yang saya banyak stok ni. S70, sedan. Sedan S70 dengan X70 lah. Kalau tuan nak tengok ni pula S50. Pada bulan April ni rebate S50 pun agak tinggi. Itu sampai 10,000 rebate. 10,000 tu memang kita bagilah. Memang daripada Proton dah bagi, tapi yang selebihnya tu 2,000 lagi ekstra daripada saya komisen untuk tuan-tuan. Kalau nak tahu monthly payment tu bolehlah nak tengok dekat kita punya website ke kan, keretaahmad.com kan. Kita tengok monthly payment. Kali ni kita nak tengok monthly payment kereta apa Kereta apa kita nak tengok? Kereta Proton S50. Dia ada 4 spek, standard pun ada kan S50 ni. Yang paling menarik sekali flagship, sebab dia boleh go hit go start sendiri. Maknanya tuan tak perlu risaulah. Kalau anda kata nak reverse bagai apa semua, dia dah siap reverse kan untuk tuan. Compare dengan kereta yang seangkatan dengan dia, HRV dan Cross, tak ada spek macam tu. Tu yang menariknya S50 tu, ramai orang minat tu. And then yang terbaiknya, dia harga dia memang affordable kalau compare dengan kereta yang seangkatan dengannya. S50 ni dia ada 4 spek, standard, AZ, premium dan juga flagship. Yang kat depan ni kalau ada line merah macam ni, kalau bumbung hitam tu maknanya flagship lah tu. 116785. Rebate daripada kita 10,000 rebate, kita bagi komisen lagi 1,500. 1,500 tu memang kita bagi ekstra untuk tuan-tuan. S50 ni, ni nampak ni, dia ada lambang kat tepi sini ni. Kalau tuan nak tengok betul-betul lah kereta ni kan, ini orang kata ready untuk to deliver lah ni. Dalamnya lah confirm lah leather seat ni kan. Bumbungnya warna hitam. Tuan tengok kat situ kan, ada sunroof tu, nampak tu yang saya sentuh tu, sunroof lah tu kan. Sunroof ni hanya untuk yang flagship saja. Begitu juga S50 flagship. S70 flagship pun ada sunroof juga kan. Kebanyakannya kereta Proton dah higher spec, dia ada sunroof. Boleh tengok kat tepi dengan line silver ni situ kan. And then kat sini kita tengok situ dia punya dalaman dia lah. Nampak leather kat atas tu, dashboard dia. Nampak kan ada lain sikit, nampak kemewahan kereta tu. 10,000 rebate Proton Eda, 1,500 ekstra saya bagi untuk kereta Proton S50 flagship. Kalau premium 1,000. Kalau eksekutif tu bolehlah saya bagi ekstra 800. Kita nak bagi jadi je kali ni kan. Kita tak nak lah tu sangat, orang kata berkira sangat dengan customer ni kan. Jadi kalau nak kata yang tanya saya tu, saya cover satu Semenanjung Malaysia. Okey, tengok tepi-tepi bumper ni. Ni warna ni nak kata popular sangat pun boleh lah juga kan. Tapi warna-warna yang warna putih tu antara warna yang paling popular lah kan. Kat sini ni kan, ada beberapa nampak silver pun cantik juga tu kan. Ini warna merah yang tuan tengok tepi tu kan. Warna silver ni pun kena lah kalau tanya orang tua macam saya ni, suka warna silver lah kot. Okey, yang ni warna merah ni yang kat sini tuan tengok sorry. Yang ni eksekutif. Dia ada eksekutif dengan premium lah. Premium pun sama spek dia kan. Orang kata harga dia mampu milik tuan. Kat dalam ni pun interior dia pun leather seat juga kan. Kalau tuan tengok tepi-tepi dia kan S50 ni, saya lebih tekankan S50 ni sebab orang kata setakat ni demand yang paling tinggi kan. Ramai orang suka S50 ni kan. Dia orang kata beli mana-mana pun tak sama bang. Mungkin tempat lain bagi 10,000 je rebate. Saya yang bagi sampai 1,000, 1,500. Komisen 800 extra komisen. Berbaloi lah kalau tuan-tuan daripada luar KL beli dengan kita kan. Tu dari belakang lah tuan tengok. Kat situ dari belakang bumper dia kan. Kalau anda kata tuan nak tengok, saya tak adalah kunci sekarang ni kan, tapi boleh tengok kat situ. Stok yard kita penuh dengan kereta ni kan. Okey. So jangan lupa follow dan like kita. Follow, like, komen kat bawah kereta apa yang nak. S70 pun ada komisen. Jangan lupa follow kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.